Hai semua, hari ni ada sebuah kereta Proton S70. Mari sini pasang kita punya Android player dengan safe build kamera. Because original asal dia tak ada Android system pun tak ada 316 yang kereta premium punya. Sekarang dia asal tekan home, dia setting macam itu je. Volume atas bawah je. Sekarang yang styling dia tak boleh tukar mode, mesti nak kat screen sana tukar. Sekarang kita pasang Android player, kasih dia standing boleh control. Jom kita pasang. Okay, kita sudah pasang siap yang tu Android player dengan safe build camera. Sekarang kita nak tengok yang tu safe build camera ialah apa function. Okay, saya tunjuk. Sekarang kita sini kiri. Tengok dia sini. Wah, line tempat banyak lagi. Tapi kalau motor mari, awak boleh nampak motor lah. Ada dua line, ada kereta ke pun boleh nampak lah. Because ini bagi kita bagi safety lah. Kalau masuk kanan pun sama. Dia pun sama kat sini. Tapi cermin sekejap boleh nampak, sekejap tak nampak. Yang terpenting yang motor je. Ini senang nampak lah. Sama function lah. Dua ada function apa lagi? Okay, biasa orang cakap nak tukar sport mode, comfort atau eco, mesti nak guna player sana tukar. Tapi kita sekarang yang tu tekan mode je. Hot dia menjadi sport mode lah. Lepas tekan lagi, menjadi eco. Lepas tekan lagi, menjadi tutup lah semua. Ini nak tukar mode, semua tekan mode sahaja pun boleh tukar lah. Kalau nak styling semua control pun boleh. Volume kuat, rendah pun boleh lah, tak ada kacau. Ketiga, ini Android player ada benda function lagi. Okay, biasa kalau ada Play Store, tahulah guna Android punya telefon orang, dia tahu Play Store guna apa. Nak download YouTube ke, YouTube Music ke, Netflix ke, apa benda S pun boleh kasih ni Play Store lah. Kat kereta nak tengok YouTube pun boleh. Senang lah. Kalau nak buat split screen, macam separuh nak tengok YouTube, kanan nak tengok Mac pun boleh. Kita aduk tekan 2 4 sikit. Sini ada 2 4 sikit. Atau kita keluar dulu. Mesti nak buka 2 app. YouTube dengan Waze, Google Map mesti nak buka. Kalau ada download Waze pun boleh. Tengah tekan 2 4 sikit, dia kalau macam ini 2. Okay, kita tengok ada satu button, kita tekan, dia menjadi split lah. Kalau nak tengok video, tekan je. Awak lari kereta pun boleh nampak video. Tak ada kacau lah. Okay, saya video sampai sini. Kalau peminat kita punya Android player, ada nak tahu harga, ada safe build punya function, boleh PM kita. Kita mesti berjawab kasih awal semua orang lah. Kita pun cakap lah. Saya video sampai sini. Kalau suka saya video, share and like. And thank you semua orang tengok saya punya video. Thank you semua.